Okey, so sekarang pergi dekat soalan 2C pula. Soalan 2C ni ialah M kuasa 10 N kuasa 4 darab dengan M kuasa tak tahu darab dengan N kuasa 2 per dengan M kuasa 7 N sama dengan M kuasa 5 N kuasa tak tahu. Okey, so kat sini kita kena anggap, okey, kita anggap ataupun kita labelkan apa. Yang pertama ialah kita labelkan kotak atas M tu dengan sebagai A. Lepas tu kita labelkan kotak kat belah kanan, kotak atas M tu yang ni lah, okey, dengan kotak belah kanan yang ni N ni, okey, kotak belah kanan N sama dengan B. Okey, so kita labelkan yang ni A, yang ni B. Macam tu So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi M, ni tak nampak, M kuasa 10 N kuasa 4 darab dengan M kuasa A N kuasa 2 per dengan M kuasa 7 N sama dengan M kuasa 5 N kuasa B. Macam tu. Okay, so bila kita dah dapat macam ni, kita buat step kita yang pertama. Okay, step 1 kita ialah kita gabungkan yang ke atas ni, gabungkan yang ni, okay, dengan tapi sebenarnya kita start dengan yang sebelah kiri dululah. Kita start yang sini dulu. Okay, so kita gabungkan. So kalau dia darab, yang ni darab kan, ni darab betul tak? Ni darab ni. Okay, dia darab. So kalau dia darab sama dengan tambah kuasa. Okay, kuasa tu kita tambahkan. So maksudnya untuk M, dia akan jadi M kuasa 10 darab dengan M kuasa A sama dengan M kuasa 10 tambah A. Okey, untuk N pula dia akan jadi N kuasa 4 darab dengan N kuasa 2 sama dengan berapa? N 4 tambah 2 sama dengan N kuasa 6. Okay, alright. So jadi pengangka tu masuk kat bahagian atas ni lah. Kalau dia ada bahagi yang 1/2, yang ni ialah pengangka, yang 2 ni ialah penyebut. So pengangka tu maksudnya nombor yang dekat atas, bahagian atas ni kat bahagian atas ni pengangka. Okay, so pengangka ni jadi pengangka ni bahagian atas dia jadi apa? Dia jadi seperti M kuasa 10 tambah A N kuasa 6. Okay, so dia jadi ni bahagian atas. Alright, sekarang kita nak pergi kepada step yang seterusnya, iaitu step nombor 2. Okay, kita bahagi yang bahagian bawah pula, yang ni pula. Okay, bahagi dengan bawah. So kalau bahagi sama dengan tolak kuasa, sama dengan tolak kuasa. Okay, so maksudnya M kuasa 10 tambah A N kuasa 6 sama dengan sama dengan M kuasa 7 N. Okay, so yang ini kalau N ni sebenarnya dia kuasa 1 lah. Okay, alright. So kita yang bawah ni kan, yang bawah ni kita nak bawa dia naik ke kanan, so dia naik ke atas lah.
So dia jadi macam mana? Dia jadi M 10 yang ni okey. 10 tambah A tolak 7. Ni 7. Alhamdulillah. N 6 tolak 1. Okey, tengok. Sekejap. Bila kita nak bawa ke sana, jangan nanti tulis pelan-pelan. Mula kita ambil M dulu, kita tengok M dulu. M ialah kita nak bawa ke kanan ni. M ialah yang ni kan. So M kuasa 10 tambah A. Betul? Lepas tu dekat bawah ni kita nampak ada M juga. Kan? Kat bawah ni ada M kuasa 7. Bila nak bawa ke kanan, nak bawa ke atas tu, okey. Bila nak bawa ni naik ke atas sini, betul, so kita kena bracketkan dia. Sebab apa? Yang ni dia positif, so bila dia naik atas ni dia jadi negatif. Okey, kita ambil M dululah. Okey, sekarang kita buat N pula. Sekarang tinggal N. So kat sini kita akan tulis N kuasa 6 N kuasa 6. Lepas tu kita ambil yang ni pula, N kuasa 1 ni kan. Tu bila dia bawa naik atas, dia positif, 1 tu positif, so bila ni sini dia tolak 1. Macam tu. Okey. Alright. Sekejap Okay, so dia jadi macam tu. So kita kecilkan dia. Okay, so dia jadi M A tambah 3 N kuasa 5. So yang ni 7, 10 tolak 7, 3. So dia ialah A tambah 3 ataupun 3 tambah A, tapi cantik A tambah 3 lah kan. Okay, so tulis macam tu lah. Right, so settle step 2. Step berapa ni? 2. Sekarang kita pergi kat step 3 pula. Step 3. Okay, kita samakan pula. Samakan apa? Samakan dengan sebelah kanan. Okay, dengan sebelah kanan. So sebelah kanan dia apa? Mana? Ni. Kita samakan dengan ini. Kita samakan dengan sebelah kanan. Okey. So sebelah kanan. Sebelah kanan dia apa? Salin balik. Sebelah kanan sama dengan apa? M kuasa 5 N kuasa B. Jadi kita bandingkan kuasa untuk asas yang sama dulu. Memang dia asas sama kan, asas yang sama. Okey, untuk M apa yang kita dapat? A tambah 3 sama dengan 5. Okey, macam mana sama dengan 5? Yang ni tengok ni. Sekejap. Ni 5. Ni sama dengan ni 5. So yang ni kita dapat dia, tadi kita dah kecilkan dia. Dekat bahagian atas ni kita dapat dia ialah M kuasa A tambah 3. Sini ialah M dia kuasa 5 sama dengan 5. Kita ambil atas tu saja. Okay, so A kuasa ni kuasa tau. A tambah 3 sama dengan 5. Jadi A sama dengan 2. Macam ni kita dapat 2. Positif 3 ni bawa pergi sini, dia jadi tolak 3. Sebab tu dapat 2. Okay. Okay, so A sama dengan 2. Untuk N pula,
Okey, untuk N pula. Okey, untuk N tadi kita dapat N berapa? Mana N? N kita dapat 5, betul? 5. Okey. Lepas tu dekat sini dia punya N ialah apa? N dia ialah B. Betul? N dia adalah B. So untuk N dia pula belah kanan tu belah kiri tu ialah 5 kan? Sama dengan B. Betul? Tengok balik Yang ni tadi kita dah dapat N dia ialah 5 kat sini. N dia ialah 5. Mana kita dapat tadi? Ni. Aduh. Ni. Okay, so kita dapat 6.1 kan. So N dia ialah 5. Kita dah dapat 5. Sekejap jadi 5N tu ialah 5 kuasa dia tulis dan sama dengan B. Sebab tadi tu dekat situ belah kanan dia ialah B ni. Okay, B. Alright. So N sama dengan B, maka B sama dengan 5. Dia punya kalau dalam hukum gitu panggil prinsip prinsip asas kan. Kalau asas sama, kuasa dia mesti sama. Okey. Prinsip dia ni kena ingatlah prinsip kuasa ni. Kalau asas sama, maka kuasa mesti sama juga. Maksudnya kalau 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 3, maka X sama dengan 3. X ni nilai dia sama dengan ni. Kalau N kuasa 5 sama dengan N kuasa B, maka N sama N sama dengan B. Maka 5 sama dengan B. Okay. So bila asas dia sama, kuasa dia pun mesti sama. Macam itulah maksud dia. Alright. So macam mana jawapan terakhir dia? Jawapan untuk 2C ni, jawapan dia ialah M kuasa 10 N kuasa 4 darab dengan M darab dengan N kuasa 2 N kuasa 2 per M kuasa 7 N sama dengan M kuasa 5 N kuasa 5. Itulah jawapan dia, 2C.